استغفر الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Amma ba'du, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengizinkan kita untuk hadir dalam surau ini. Semoga Allah memberkati usaha-usaha kita, dan alhamdulillah syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah hampir kepada penghujung Sya'ban. Beberapa hari lagi sahaja kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban ini, dengan bulan Sya'ban ini, dan panjangkan umur kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah untuk sama-sama kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara nikmat besar juga Allah jadikan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, Allah jadikan telinga kita tidak jemu-jemu untuk mendengar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebabkan kita menjadi umat Nabi SAW, maka terangkat dosa-dosa kita, dan balasan azab Allah SWT di dunia ini, ditangguhkan azab umat Nabi SAW pada hari akhirat. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang direct Allah balasnya hasil daripada mereka ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. AJK Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru yang dirahmati oleh Allah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulakan dahulu dengan bab yang baru, tapi kita dah masuklah sedikit. Cuma kita ulang terlebih dahulu. Bab yang baru dalam Syama'il Muhammadiyah, iaitu dalam kitab kesempurnaan Nabi SAW yang dikarang, yang dihimpunkan oleh Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surat At-Tirmidzi, ataupun dikenali dengan Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Bab yang ke-15, iaitu
babu ma jaa fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca dah, tapi kita ulang sikit. Mungkin ada tambahan dari sudut syarahan. Baik. Dalam bab ini disebutkan oleh para ulama kita, yakni bukanlah tajuk ini disebutkan sebagai menceritakan baju besi Nabi. Bukan nak diceritakan tentang Nabi ada baju besi, tidak. Tetapi nak ceritakan tentang sifat baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu daripada peralatan perang yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah yang pernah saya dengar daripada guru-guru alim ulama, ini menunjukkan bahawa juga Nabi ini dalil kepada apa? Nabi tidak menggunakan ilmu kebal. Nabi tidak menggunakan ilmu kebal. Nabi manusia biasa, manusia yang ada sifat manusia seperti biasa, makan, minum dan sebagainya. Yang membezakan kita dengan Nabi adalah Allah mewahyukan, Allah pilih Nabi menjadi Rasul. Dia hamba macam kita, hamba Allah. Tetapi yang membezakan, Allah mengangkat darjat kemuliaan Nabi SAW. Allah memilih Nabi dengan pelbagai mukjizat Allah berikan kepada Nabi, dan juga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi sebut la nabiyya ba'di, atau kama qala, Nabi sebut tidak akan ada nabi setelah aku. Tidak akan ada nabi dan rasul setelah aku. Walaupun ada hadis-hadis yang lain, Nabi menyebutkan bahawa kalaulah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala Nabi selepas aku, maka Nabi itu adalah Umar Al-Khattab. Tapi itu bukan menunjukkan selepas wafatnya Nabi, Sayyidina Umar jadi Nabi. Tidak. Itu adalah nak menunjukkan sifat bagaimana yang sifat kepimpinan yang ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada sahabat-sahabat lain juga Nabi sebut perkara yang sama. Baik. Jadi ini di antara peralatan yang ada pada Nabi SAW. Jadi bukti bahawa Nabi sendiri mempertahankan dirinya. Dan Nabi bukan, walaupun semulia-mulia makhluk, tetapi Nabi, dalil menunjukkan Nabi tidak menggunakan ilmu kebal. Kebanyakan ilmu kebal semuanya berdamping dengan jin dan adik-beradik. Confirm. Ini telah dibuktikan oleh perawat ustaz-ustaz kita yang alim dalam bilang ruqyah ataupun perubatan Islam. Sebab pasti apa sahaja benda yang terkena pada kita, pasti kita akan rasa sakit. Melainkan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda itu tak jadi. Seperti peristiwa diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Taklud parang yang diasah oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Dan dua-dua sabar. Dua-duanya, ayah dan anak itu sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit pun mereka tidak merebut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kata Allah takdir, pisau Nabi Ibrahim itu memutuskan tengkuk Nabi Ismail, maka kan terputus. Tapi Allah memuliakan kedua-dua Nabi ini. Nanti takut menjadi dalil bahawa si bapa kena sembelih anak tiap-tiap tahun. Jadi Allah menjadikan hal itu untuk memuliakan para Nabi yang Allah pilih. Baik. Dan sifat baju besi Nabi ini dipanggil jubbah minal hadid. Jubbah ni apa tuan-tuan? Jubbah ni dia kalau yang saya ingat yang pernah disyarahkan oleh Syekh Nazrul Nasir, seorang ulama muda di negara Malaysia yang pondoknya di Pedung, Kedah. Dia kata apa? Jubbah ini satu pakaian yang kalau dipakai itu butang dia tak ada. Butang dia tak sampai bawah.
Kata yang pernah saya ingat kalau terbalik, wallahu alam itu kesilapan saya. Ada pun qamis ni bukan hanya qamis, qamis ni kemeja, adalah satu pakaian yang disukai oleh Nabi SAW yang butang dia penuh. Butang dia penuh, maknanya macam kemeja yang kita pakai butang sampai habis, sampai ke bawah kan. Jadi jubah ni adalah macam ni, macam baju Melayu kita kan, ni, sampai sini, jubah. Adapun qamis, walaupun bentuk dia macam jubah, tapi kalau kata butang dia sampai bawah, ni panggil qamis, kemeja. Ni antara pakaian yang disukai oleh Nabi SAW. Tapi dalam bentuk baju besi ni dipanggil oleh ulama jubbatu minal hadid, iaitu satu jubah, satu pakaian yang diperbuat daripada besi. Wa tasna khilafan, dan ada butang. Dia berbentuk macam bonjol lah, kan baju besi dia ada bonjolan-bonjolan tu. Watul bisu lil harb, dan dipakai pada ketika perang. Tak ada orang pakai di luar perang. Berat baju tu, sebab ketahanan dia memang tahap yang maksimum untuk menangkis tombak anak panah yang ketika itulah. Mungkin boleh juga perlu, wallahu alam, kita pun tak tahu. Tengok macam kereta besi kan, kereta VVIP yang kalis peluru macam mana berlapis ni. Kimpanan besi pada pintu-pintu kereta VVIP. Memang takluk lah. Kan. Takdir Allah, semua tu takdir Allah. Takdir Allah. Kalau Allah kata nak pecah-pecah juga, semua ni takdir Allah. Sebab apa kita kata takdir Allah? Apa sahaja ni akidah, apa sahaja yang terjadi kepada makhluk ini semua kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Apabila Allah, yang tu kena terjemah betul-betul. Jangan ikut tafsiran pada surah Yasin. Surah Yasin kalau terjemah yang cetakan kilang-kilang banyak ni, dia kata apa? Apabila Allah kata nak, baru jadi. Tahu ni perbuatan Allah, bukan waktu dah jadi tsunami baru Allah tahu tsunami kat Aceh. Bukan. Allah dah tentu azali lah. Allah dah tentu azali ni tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Allah dah tentu awal-awal lah. Sekian-sekian tarikh 2014 mana negara yang akan kena tsunami, Allah tahu. Bila terjadi itu adalah qadar Allah. Qadar ni tu yang kita belajar dalam rukun Islam. Percaya kepada qada dan qadar. Allah menzahirkan kekuasaan dia, apa yang telah ditetapkan, apa yang Allah tetapkan. Dengan perintah Allah arahkan para malaikat, angkat bumi ke, macam-macam. Ini asbab. Baik, jadi semua ciptaan, semua yang ada pada kita, yang terjadi kepada kita, yang kita nampak sekarang, anak aku dah pandai. Kita ajar-ajar matematik, anak aku dah pandai. Itu semua takdir Allah. Kalau Allah kata tak pandai, tak pandai. Kan? Secara logiknya kita tengok pok kita, contohlah. Ni saya cerita tentang diri saya lah tu lah. Kita tengok ayah kita terlantar di hospital, penuh wayar, memang doktor kata ini ubat terakhir. Ubat tidur tahap tinggi dah. Tak ada dah, ni penghabisan ubat. Kalau cabut oksigen, tak bubuh ubat ni, memang out lah nyawa ni. Memang doktor kata ayah kamu ni memang bergantung kepada oksigen. Selang beberapa jam kita dah dengar perkataan keluar daripada doktor tu. Doktor telefon balik mak kita ke siapa waris kan. Pakcik dah okey. Pagi tadi kita dengar doktor kata apa? Pakcik ni memang mengharap 100% oksigen, mesin oksigen. Petang pula doktor kata dah boleh minum susu. Takdir Allah. Semua Allah dah tentukan. Ada yang sihat-sihat jatuh pak ni macam anak murid saya, demam, kena serangan paru-paru, kuman, meninggal. Darjah 3 tuan-tuan.
Ada sahabat saya, dia sing lah. Contoh kita ambil tempoh. Minggu lepas, abang dia meninggal. Sing lah, sing. Bukan agama Islam. Lepas seminggu, abang dia meninggal, mak dia meninggal. Waktu dia nak uruskan jenazah mak dia, anak dia meninggal. Sebelum anak meninggal, anjing dia meninggal. Lalu tadi dia tunjuk gambar kata, ni Ustaz, ni anak saya yang mati tu. Terus dia nangis. Dia tak boleh sebab anak nombor 2 tu dia hidup dengan dia. Dia tahu tension anak dia nak cari kerja macam mana. Yang anjing pula tu tiap kali dia balik sambut dia, hilang dia. Ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah meletakkan takdirnya ataupun Allah menjadikan hamba-hambanya bukan hanya untuk orang Islam. Apa yang Allah berkehendak itu bukan hanya untuk orang Islam. Islam ke kafir ke semua kehendak Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun yang buat sendiri. Baik. Jadi nak cerita tentang baju besi dah melalui lain tuan-tuan. Mana kalau terus juga. Baik. Kemudian disebutkan bahawa dalam syarahan ini belum masuk hadis lagi, tapi kita dah bacalah pada sesi lepas. Wa kana lahu alaihi salatu wassalam sab'un adra, iaitu Nabi SAW mempunyai 7 baju besi. Kalau pedang ada yang kata 12, ada yang kata 9. Baju besi Nabi ada 7. Faqad kana lahu dar'u tusamma zatul fudul. Salah satu daripada 7 baju besi Nabi itu namanya zatul fudul. Al-fudul. Baik. Sammaitu bidzalik liquliha. Dinamakan al-fudul kerana kepanjangan dia. Maknanya dia mungkin tuan-tuan pernah tengok bangla pakai kurta lah. Maknanya dia ubah dia sampai pakai betih macam tu. Maknanya lengkap, tutup daripada badan Nabi sampai ke peha Nabi yang tutup panjang. Ada yang baju besi sampai badan dia, sampai pinggang. Ini fudul. Dan baju besi al-fudul yang namanya fudul ini dikatakan, sebab saya tengok ada yang kata ada kritikan daripada para ulama tentang syarahan ini. Dikatakan bahawa Nabi punya baju besi yang nama al-fudul ni Nabi pajakkan. Nabi rahnu kan. Ar-rahnu ni namanya pajakkan. Nabi pajakkan, Nabi serahkan ataupun Nabi jualkan kepada seorang Yahudi yang bernama Abi Syahab al-Yahudi. Wallahu alam, yang ulama kata kritikan tu sebab apa? Takkan Nabi jual baju alatan perang kepada musuh Allah. Ada yang kata macam tu. Tapi kita baca syarahan yang kita ada. Untuk apa? Untuk Nabi dapat, untuk Nabi bila Nabi jual, Nabi dapat duit, untuk Nabi beli 30 gantang babi. Bukan untuk Nabi, tapi untuk, ada yang kata untuk tentera Islam. Ini menunjukkan tawaduk dan zuhudnya Nabi SAW. Sampai Nabi tak ada apa. Kita tak boleh kata Nabi miskin. Nabi sampai akhir hayat Nabi kaya. Kalau saya tuan-tuan pernah dengar saya sebut Nabi miskin ke apa, itu kesilapan. Kalau kita dengar daripada syarahan guru-guru kita tak boleh kata Nabi miskin. Nabi sampai akhir hayatnya kaya. Kaya sebab apa? Sebab memang Nabi ada harta. Cuma bila kita dengar riwayat-riwayat hadis, Nabi tak ada makanan, Nabi puasa hari tu dan sebagainya. Itu menunjukkan Nabi ni seorang suka bersifat dengan sifat pemberi. Sehingga Nabi tak herankan tentang diri Nabi SAW. Ada kalinya Nabi ada 2 biji kurma di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Datang, Nabi tak ada di rumah. Diketukkan pintu rumah Nabi, buka-buka, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha buka pintu, ada seorang ibu dan dua orang anak yang memang kelaparan sudah 3 hari tak makan. Jadi Nabi asuh isteri-isteri Nabi sampai tahap macam tu. Diserahkan 2 biji kurma dan segelas air kosong yang sepatutnya Nabi dan Sayyidatina Aisyah makan. Diserahkan kepada ibu tu. Tetapi ibu tu tak makan sebab dia ada 2 orang anak yang diutamakan anak. Bila Nabi balik, wahai Sayyidatina Aisyah, apa makanan yang ada di dapur? Tak ada ya Rasulullah.
al-yaum ana sha'im. Ada riwayat yang kata begitu. Kalau tak ada makanan, al-yaum ana sha'im. Kalau macam tu, hari ni aku puasa. Sebab itu, daripada dalil ini, puasa sunat kalau kita terlupa untuk berniat. Maknanya kita sahur tadi, malam tadi kita lupa niat, sahur pun kita lupa niat, sampai tengah hari lah nak masuk zuhur, waktu tu boleh niat lagi. Adapun puasa wajib Ramadan tak boleh tak boleh niat pada waktu sahur, tak boleh. Sebab dalam niat tu diajarkan nawaitu sauma ghadin, saja aku berpuasa esok hari. Maknanya selepas Isyak, imam-imam ingatkan jemaah sebelum nak taqabbalallahu minna wa minkum, mari sama-sama kita niat puasa untuk esok. Tak sah puasa kalau niat pada waktu subuh, sebab diajarkan dalam syariat memang tak boleh ubah niat. Itu jadi kena berhati-hati untuk menjaga kemaslahatan ni. Kita ambil pandangan dibolehkan untuk berpuasa sebulan, tapi puasa untuk niat puasa sebulan bukan dah sehari puasa malam tu baru nak letak. Lepas tarawih malam pertama, kata kita puasa 19 hari bulan nanti, 18 hari bulan malam tu dah start tarawih. Lepas tarawih tu imam kena ingat, siapa nak niat puasa sebulan terus niat malam tu. Adapun hari-hari dia kena hari-hari, dia kena niat hari-hari je. Itu tampungan macam mana kalau kata kita terlupa untuk niat hari-hari, Allah bangun sahur tak niat lagi semalam, kawan-kawan kita dah ada tapisan yang pada malam pertama tarawih tu kita dah niat puasa sebulan. Jadi Nabi berpuasa bila tak ada makanan. Baik, kemudian Nabi pajakkan baju besi Nabi kepada seorang Yahudi ni untuk membeli 30 gantang barli, disebutkan. Kemudian ada nama lain yang mana baju besi Nabi yang kedua dinamakan dengan Zata al-Wishah. Zata al-Wishah. Ini dia tidak syarahkan apa maksud Zata al-Wishah. Tadi disebutkan peristiwa itu apa, kenapa dinamakan. Kemudian yang ketiga disebut sebagai Zata al-Hawashi. Zata al-Hawashi. Kemudian disebutkan baju besi al-fiddah, dar'al fiddah. Fiddah ni kalau ikutkan perak, bukan negeri perak, emas dan perak, zahab wal fiddah, tapi yang ni fiddah. Kemudian yang seterusnya adalah dinamakan dengan dar'il as-sughdiyah. Tengok je lah tuan-tuan, kita pun tak ada syarahan ni. Baik. Kemudian qilahiyah da'i Sayyidina Daud, yang dinamakan dengan baju besi yang nama Sughdiyah. Setengah yang berpendapat bahawa baju besi yang bernama Sughdiyah ini adalah baju besi daripada Sayyidina Daud alaihissalam, baju besi Nabi Daud alaihissalam, yang mana dipakai oleh Sayyidina Daud ataupun Nabi Daud alaihissalam ketika untuk membunuh Jalut. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran ada kisah Jalut dengan Talut, jangan terbalik. Jalut ni jahat, Talut ni baik. Dan yang seterusnya dinamakan baju besi Nabi ni sebagai dar'il tabra. Tabra bukan bahasa Indo tu, tabra Belanda tau. Ini tabra. Dan yang terakhir dinamakan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dar'i al-khirniq. Ini di antara baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi persiapkan. Bila mana Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk berperang dalam peperangan yang disertai oleh Nabi SAW, maka Nabi persiapkan diri. Bermaknanya apa tuan-tuan? Nak perang pun kena ilmu pengetahuan.
apatah lagi kita nak sambut Ramadan, juga kita kena tahu tentang puasa ni macam mana. Kena tahu apa perkara yang membatalkan puasa. Kalau dia tak belajar perkara itu, ni kita keluar sikit tuan-tuan. Kalau tak belajar perkara itu, macam mana syarat syarat sah puasa, syarat apa perkara yang membatalkan puasa, dia akan dapat semata-mata lapar dan dahaga. Tapi bila dia tahu tentang puasa, dia belajar tentang hukum hakam puasa, maka dia akan jaga semua perkara-perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya. Sampai ada orang yang jahil, dia kata isyak okok ni bukan bagi kenyang. Oh, dia fikir tu. Dia tak belajar. Sebenarnya yang membatalkan adalah perkara yang masuk ke dalam rongga-rongga terbuka. Lalu dia pergi suntik vaksin ke apa, dia kata, doktor dah suntik aku, balik dia makan. La ilaha illallah. Rongga-rongga kulit ni bukan rongga terbuka. Jadi nak buat ibadah kena ada ilmu. Dan yang paling penting ilmu apa? Ilmu akidah. Kalau tak ada ilmu akidah yang kuat, yang mantap, yang benar, amalan kita la tuqbala minha. Allah tidak akan terima langsung amalan kita. Akidah yang benar, yang satu-satunya benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ada akidah yang lain yang benar. Hanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah mengarut, Wahabi mengarut, Mu'tazilah mengarut, Hizbut Tahrir mengarut, Mu'tazilah mengarut, Khawarij mengarut. Yang hanya benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Nabi sebut dalam hadis. Jadi maknanya apa? Nabi persiapkan 7 baju Nabi, baju besi Nabi. Maknanya Nabi pun berilmu. Nak perang bukan saja-saja aku kena pergi senonoh. Dia tidak. Nabi persiapkan diri. Kenapa Nabi tahu? Kalau musuh libas pedang ke tusuk ke mesti aku akan tembus. Ni bahasa kita mudah. Kita nak tahu kenapa Nabi ada sampai 12 pedang, 9 pedang. Baju besi Nabi ada sampai 7. Maknanya kita belajar satu perkara hari ini, tuan-tuan, apa dia? Nabi persiapkan diri Nabi. Walaupun dia kekasih Allah, tapi Nabi dalam akal fikiran Nabi, aku hamba Allah, aku sifat manusia, aku ada. Tidak pernah dalil menunjukkan bila sebut dia Nabi, dia jadi kebal. Nabi Ayub sakit ke tak? Sakit, tuan-tuan. Tapi jangan baca, kalau tuan-tuan beli buku kisah Nabi Ayub, kalau dalam kitab tu kata sakit kulit Nabi Ayub ni sampai berulat, ada dadah, bau busuk. Itu tidak benar. Itu telah menghina para Nabi Allah. Yang sakit yang dialami oleh Nabi Ayub hanya Nabi Ayub di satu. Tahu bagaimana? Sebab di luaran tak nampak luka ke apa ke tak ada. Tapi dalam hadis setengah ulama kata. Baik, kita pergi kepada hadis dulu. Baik, qala al-muallifu rahimahullah taala, kejap 8:30. Hadis tentang apa sifat baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id al-Ashad. Haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi an jaddihi an Abdullah bin Zubair عن زبير بن عوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ذرعان فنهضا إلى الصحراء فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصحراء. Istawa, tuan-tuan biasa dengar dalam Al-Quran kan ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
kata apa? Ni dalil Allah duduk di langit. La haula wala quwwata illa billah. Akidah sesat. Baik. Hatta istawa ala sahra. Qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul awjaba Talha. Yakni hadis ini daripada Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj, hadatsana Yunus bin Bakir, daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Yahya bin Ibad bin Abdullah bin Zubair, daripada ayahnya, daripada datuknya Abdullah bin Az-Zubair, daripada Zubair ibn Awam, ini sahabat besar Nabi radhiyallahu anhu, berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, ni di antara peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau peperangan yang disertai oleh Nabi, yang Nabi pergi join sekali dengan para sahabat, dipanggil ghazwah. Dipanggil ghazwah. Kalau peperangan itu hanya Nabi hantar tentera Islam, seperti peperangan Mu'tah, Nabi tak join. Tapi Nabi cerita. Tengah perang, Nabi duduk dalam ceramah bersama sahabat di Madinah, Nabi cerita. Macam wayang kulit tu, tuan-tuan. Wayang kulit tu yang gerak lain. Yang gerak patung tu, dan tukang labun. Tukang labun ke tu? Tukang karut. Tukang karut. Karut tu kau pada bahasa Perak. Labun. Tukang karut tu. Dia cerita. Jadi umpama macam tu, tengah perang Nabi cerita siapa mati, siapa ni, siapa syahid lah. Sekarang semua panglima tentera Mu'tah tu mati syahid. Sekarang diambil oleh Khalid Al-Walid. Nabi cerita. Sekarang Nabi cerita waktu tu. Dipanggil, kalau peperangan itu tidak disertai oleh Nabi, dipanggil Sirriyah. Sirriyah adalah beberapa peperangan yang Nabi tak sertai. Adapun peperangan besar yang kita biasa dengar, Uhud, Badar, Khandaq, yang gali parit tu, ini semua peperangan disertai oleh Nabi, namanya ghazwah. Baik. Jadi Uhud adalah peperangan yang Nabi sertai sendiri. Maka ketika peperangan Uhud, Nabi memakai 2 baju besi. 2 baju besi itu kelengkapan dia lah, tuan-tuan. Lalu baginda Nabi SAW mahu bangkit. Dikatakan ketika ini Nabi dah cedera teruk. Tengok bagaimana sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi. Nabi juga cedera. Walaupun dia Habibullah, walaupun dia adalah pesuruh Allah, walaupun dijamin syurga, Nabi mengalami perkara yang sama. Siapa yang berjuang di jalan Allah pasti akan merasa menderita. Nabi pergi. Maknanya Nabi cedera ketika itu. Menuju ke sebuah batu yang besar. Dikatakan batu besar ini, baginda bersegera membangkit sebuah batu besar untuk memperlihatkan diri baginda yang masih hidup. Ketika itu Khalid Al-Walid tidak beriman lagi. Sayyidina Khalid Al-Walid, dia tidak beriman lagi kepada Allah dan Rasulullah. Dia di antara panglima perang yang ada dalam peperangan Uhud yang menentang tentera Islam. Jadi bila mana Nabi SAW disembunyikan, maknanya Nabi dah cedera parah. Ada di antara sahabat Nabi yang mempertahankan Nabi, yang menjadi perisai Nabi setelah Nabi cedera adalah Sayyidina Talha. Dikatakan pada badan Sayyidina Talha ini lebih 80 cala balar pada badan Sayyidina Talha. Kerana apa? Membentengi Nabi SAW daripada terkena tusukan tombak ataupun anak panah. Ni. Dan apa Sayyidina Talha buat ketika ini? Nabi nak panjang batu besar ni sebab Nabi nak zahirkan diri Nabi tu, yang mana bila mana tentera musuh nampak Nabi dah cedera parah, disembunyikan, maka mereka isytiharkan Muhammad dah mati. Sampai penduduk Madinah sendiri pun dengar perkara ini, Muhammad dah mati. Jadi Nabi nak zahirkan bahawa dia belum meninggal dunia, belum wafat lagi.
Nabi cuba naik kepada satu batu besar. Namun baginda tidak mampu kerana kecederaan, dan ada setengah kata beratnya baju besi Nabi SAW. Maka baginda SAW menundukkan Sayyidina Talha. Bukan Nabi yang suruh, bukan Nabi suruh sahabat Nabi yang bernama Talha Talha tunduk, tak. Dikatakan dalam riwayat yang lain, Sayyidina Talha menjadi volunteer, merelakan diri untuk, dikatakan dalam syarahan ini apa dia, Sayyidina Talha ini ajlisu fasara Talha kasulamun. Apa dia? Sayyidina Talha dia membongkokkan dirinya seumpama tangga untuk memudahkan Nabi SAW panjat kepada batu besar. Dia relakan diri dia untuk dipijak oleh Nabi, dan bukan kerana hinanya Talha ini, tak, kerana menyayangi Nabi, untuk membantu Nabi naik ke atas batu yang besar. Maka ketika itu kedudukan Talha berada di bawah tapak kaki Nabi SAW. Dan baginda Nabi SAW naik hingga berada di atas batu besar tersebut. Kata Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, ketika mana Nabi naik dengan bantuan Sayyidina Talha jadi anak tangga, maknanya Sayyidina Talha membongkokkan dirinya membantu Nabi untuk naik kepada batu besar. Sayyidina Zubair Al-Awwam dengar satu perkataan yang keluar daripada mulut Nabi. Apa kata Nabi SAW? Aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, pastilah Talha, aujabat Talha, dan disebut. Apa makna tu? Kata para ulama, maknanya adalah pasti Sayyidina Talha masuk ke syurga Allah. Ada dua sebab kenapa Nabi sebut aujabat Talha, pasti dimasukkan Sayyidina Talha ini ke dalam syurga. Yang pertama, kerana dia membantu Nabi SAW untuk Nabi naik ke atas batu besar, kemudian memudahkan Nabi SAW untuk naik ke atas ni, dan mengembirakan orang Islam. Sebab ada orang Islam ketika itu dia macam terkejut dengan isytihar daripada pihak musuh, kata Muhammad mati. Subhanallahal-azim, ini perkara yang merisaukan umat Islam. Cuba bayang tuan-tuan, ketika Nabi hidup, wahyu sedang turun. Kalau ketika itu Nabi meninggal dunia, wahyu takkan sampai kepada kita. Bukan wahyu takkan sampai, maknanya itu setakat tu je lah wahyu. Jadi alhamdulillah Allah kuatkan Nabi SAW. Kemudian dalam posisi yang lain pula, ketika mana Nabi disembunyikan, apa Sayyidina Talha buat kepada Nabi, sehingga Nabi ucapkan kepada aujaba Talha, wajib Talha ni masuk dengan aku dalam syurga. Dialah yang mempertahankan Nabi SAW ketika diserang oleh pihak musuh. Dia kepung Nabi ni, dia peluk Nabi ni. Belakang dia ni dah berapa banyak tusukan anak panah. Subhanallahal-azim. Ini keriangan sahabat Nabi, kegembiraan sahabat Nabi membantu Nabi SAW. Kalaulah sahabat Nabi dia ada peluang untuk mengembirakan Nabi, untuk memastikan Nabi selamat, kita ambil inisiatif yang lain. Apa perkara yang boleh mengembirakan Nabi? Perbanyakkan solawat kepada Nabi. Jadi tuan-tuan, bila tarawih nanti tuan-tuan sebut betul-betul, jom balik, bukan habis 20, imam tengok atas meja, licin makanan. Sebab 8 dah disapu semua. Bukan kita kata kawan-kawan kita yang 8 tu sapu semua, dia ada hak lah, mereka ambil juga tu, ada bahagian lah. Cuma nak mengembirakan Nabi bila selawat betul-betul. Wassalamualaikum. Tak kerti nak sebut macam tu. Bila kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi, tak kerti sebut tu. Sebut boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasa.
kita sahut. Sahut apa yang disebutkan oleh Tok Bilal kita. Kita sahut nama Nabi kita dengar, kita sahut dengan bersolawat kepada Nabi. Jangan duk heran dah kalau apa puak sesat kata bid'ah, Nabi aja buat dan tak harap. Aku nak masuk syurga kan Nabi janji siapa yang bersolawat sekali Allah akan beri pahala kepada dia 10 kali. Tak kacau pun dalam solat. Aku buat selepas solat tarawih, dah bagi salam 2 rakaat, nak rehat aku isilah daripada aku cakap. Daripada aku lepak-lepak kat belakang, baik aku ikut selawat. Dapat pahala. Wallahu alam, cukup sekadar itu. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan bertemu lagi, kita akan sambung dalam bab ini. Semoga Allah memberkati kehidupan kita dengan perbanyakkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.